Bayangkan saat ini bulan November, cuaca sejuk di luar, tetapi di petak sayur anda, sayur-sayuran segar dan berjus sedang masak. Ranum, bunyi macam fantasi. Bukan? Bagaimana pula jika saya katakan kepada anda, ini adalah realiti mutlak. Kebanyakan orang fikir apabila tiba November, musim berkebun sudah berakhir. Tetapi itu hanya separuh kebenaran. Ada satu sayuran yang menakjubkan yang wajib anda tanam dalam tanah anda sekarang, agar ia dapat memberikan hasil tuaian yang luar biasa pada musim bunga nanti. Adakah anda bersedia untuk mengetahui rahsia ini yang akan mengubah sepenuhnya pandangan anda tentang berkebun di musim sejuk? Bersedialah untuk terkejut, kerana selepas menonton video ini, jiran-jiran anda pasti akan cemburu melihat kejayaan anda. Selama berabad-abad, para petani telah mencari jalan untuk memanjangkan musim menuai dan memastikan bekalan makanan segar walaupun pada musim dingin. Sebagai contoh, orang Rom kuno menggunakan rumah hijau yang diperbuat daripada mika untuk menanam timun bagi Maharaja Tiberius. Nenek moyang kita pula telah lama mengamalkan penanaman di bawah musim sejuk. Ini bukan sekadar tradisi, ia adalah ilmu pengetahuan mendalam tentang kitaran semula, jadi dan potensi tersembunyi tumbuhan. Intipati penanaman sebelum musim dingin ini adalah benih akan melalui proses stratifikasi semula, jadi dalam tanah yang sejuk. Ini menjadikan benih lebih tahan penyakit, lalu menghasilkan tuaian yang lebih awal dan kuat. Hari ini kita akan membincangkan fenomena ini dengan lebih mendalam dan bagaimana satu jenis sayuran tertentu benar-benar sangat sesuai dengan strategi penanaman ini. Jadi, anda semua dah bersedia nak tahu rahsianya? Gendang berbunyi. Sayur ajaib yang kita maksudkan ini ialah bawang putih musim sejuk. Ya, si wira dapur yang aromatik itu, mana mungkin kita masak tanpa dia? Ramai yang menanamnya pada musim bunga, tetapi rahsia sebenar kejayaan ini terletak pada penanaman di musim luruh sekitar bulan November. Kenapa? Bawang putih yang ditanam di akhir tahun akan melalui fasa rehat dalam tanah yang dingin. Proses ini menjadikannya lebih lasak atau lebih keras, dan apabila tiba musim bunga, ia akan mula berkembang aktif, memanfaatkan air dan cahaya matahari musim bunga secara maksimum. Hasilnya, anda akan dapat kepala bawang putih yang besar, padat dan kuat, siap dituai jauh lebih awal daripada bawang putih yang ditanam pada musim biasa. Cuba bayangkan betapa seronoknya anda berbangga dengan hasil tuaian bawang putih anda ketika jiran tetangga baru sibuk nak menanam. Nota visual. Untuk bahagian ini, kita boleh tunjukkan rakaman dekat kepala bawang putih musim sejuk yang baru sahaja dicabut dari tanah bagi menonjolkan saiz dan kualiti terbaiknya. November dipilih bukan sewenang-wenangnya. Ini adalah masa yang sempurna, di mana suhu tanah sudah cukup rendah untuk mengelakkan ulas bawang putih daripada bercambah serta-merta, tetapi masih belum mencapai tahap beku yang membahayakan. Penting sekali untuk memastikan ulas-ulas itu sempat berakar, tetapi tidak mengeluarkan tunas hijau sebelum tiba musim frost atau beku yang stabil. Keseimbangan suhu yang sangat kritikal ini akan menentukan kejayaan keseluruhan penanaman. Mari kita hapuskan mitos ini. Ramai yang takut bawang putih mereka akan beku dan mati, tetapi dengan persediaan yang betul dan pemilihan varieti yang sesuai, ia akan melalui musim sejuk dengan jayanya. Untuk peringkat ini, kita boleh tunjukkan peta suhu kawasan atau graf purata suhu pada bulan November bagi menggambarkan keadaan optimum secara visual. Penyediaan tanah adalah asas dan kunci utama kepada kejayaan tanaman anda. Bawang putih
paling sesuai ditanam di tanah yang subur, gembur, bersaliran baik dan mempunyai tahap pH yang neutral. Sekurang-kurangnya sebulan sebelum menanam, masukkan baja organik seperti kompos atau humus dan juga baja mineral kompleks. Gemburkan tanah atau batas sedalam antara 20 hingga 25 cm. Jangan sesekali gunakan najis haiwan yang masih segar kerana ia boleh membawa penyakit dan menyebabkan hasil tuaian cepat rosak. Ini bukan sekadar tip biasa, tetapi ini adalah peraturan asas untuk memastikan kebun anda berjaya. Bayangkan tanah anda kini lembut dan lapang, bersedia sepenuhnya untuk menyambut hasil tanaman masa depan. Di sini boleh tunjukkan cara yang betul menggemburkan tanah dan menabur baja. Pemilihan jenis bawang putih adalah satu lagi perkara yang sangat penting. Untuk penanaman sebelum tiba musim sejuk, anda hanya perlu memilih varieti winter garlic, bawang putih musim sejuk. Varieti ini dibahagikan kepada dua kategori. Jenis yang mengeluarkan tangkai bunga dan jenis yang tidak. Jenis yang tangkai bunga akan menghasilkan tangkai bunga bersama berbawang udara. Bulbul. Jenis yang tidak bertangkai pula sebaliknya. Gunakan varieti yang sudah terbukti dan sesuai dengan keadaan iklim di kawasan anda. Contohnya, varieti seperti Liubasha, Komsomolets atau Bogatir. Pastikan anda memilih ulas yang besar, sihat dan tidak mempunyai sebarang kerosakan. Ini bukan sekadar benih, ia adalah pelaburan untuk memastikan hasil tuaian anda pada masa hadapan lebih lumayan dan memberangsangkan. Untuk tujuan ini, anda mungkin boleh tunjukkan pelbagai jenis bawang putih musim sejuk beserta ciri-ciri khususnya dan bandingkannya secara visual. Bagaimana cara menanam yang betul? Asingkan sebiji bawang putih itu menjadi ulas-ulas yang berasingan, tetapi jangan tanggalkan kulitnya. Ulas yang dipilih mesti sihat, tiada sebarang tanda raput atau kerosakan. Kedalaman penanaman adalah kira-kira 3 hingga 5 cm dari hujung ulas hingga ke permukaan tanah. Jika diukur dari pangkal bahagian akar, ini biasanya mencecah 7 hingga 10 cm. Jarak antara ulas yang ditanam ialah 10 hingga 15 cm. Manakala jarak antara barisan pula 20 hingga 25 cm. Penting untuk anda menanam ulas ini secara menegak dengan bahagian pangkalnya menghadap ke bawah. Jangan hanya membalingnya ke dalam tanah, tetapi letakkannya dengan berhati-hati seolah-olah anda sedang meletakkan asas bagi hasil tuaian yang lumayan. Pada ketika ini, anda boleh tunjukkan teknik penanaman bawang putih yang betul, cara memisahkan ulas daripada bawang dan cara membenamkan ulas-ulas itu pada kedalaman yang sesuai. Selepas menanam, petok tanaman perlu disiram dengan secukupnya. Kemudian, pastikan anda membuat sungkupan di atasnya. Sungkupan adalah sahabat karib anda untuk mengawal rumpai dan juga melindungi tanaman daripada keadaan cuaca ekstrim. Gunakan daun-daun kering, jerami, habuk kayu atau kompos setebal 5 hingga 10 cm. Sungkupan akan melindungi tanah daripada suhu melampau, mengekalkan kelembapan dan beransur-ansur mereput, seterusnya membekalkan nutrien. Ini ibarat selimut yang selesa dan hangat untuk benih tanaman masa depan anda. Bayangkan sungkupan itu menutupi petak, menghasilkan suasana yang nyaman dan rumah yang selamat untuk bawang putih anda. Visual. Paparan dekat aktiviti menyungkus petak tanaman serta pelbagai jenis bahan sungkupan yang digunakan. Kita sentuh mengenai perlindungan daripada perosak dan penyakit. Bawang putih musim sejuk disebabkan oleh proses ratifikasi semula jadi, selalunya lebih tahan terhadap ancaman ini. Walaupun begitu, langkah pencegahan awal sentiasa digalakkan.
Sebelum menanam, ulas bawang boleh direndam dalam larutan kalium permanganat atau fitsporin. Pada musim bunga, selepas pucuk mula muncul, periksa tanaman anda dengan kerap. Jika anda mengesan sebarang tanda penyakit atau serangan perosak, bertindaklah segera. Tindakan pantas adalah kunci kepada penuaian yang sihat dan berhasil. Kami ingin menangkis mitos bahawa bawang putih musim sejuk tidak akan diserang penyakit sama sekali. Tekankan bahawa ia hanya lebih berdaya tahan. Visualisasi ulas bawang putih yang sihat dan yang telah dijangkiti serta produk perlindungan yang digunakan. Penjagaan bawang putih musim sejuk pada musim bunga adalah minimal tetapi amat penting. Sebaik sahaja salji cair, singkirkan sungkupan supaya tanah boleh menjadi lebih panas dengan cepat. Apabila tunas hijau yang pertama mula muncul, berikan baja bernitrogen kepada bawang putih anda. Ini akan memberikan permulaan yang mantap untuk pertumbuhan yang lebih aktif. Sentiasa bersihkan rumpai di batas tanaman dan gemburkan tanah untuk memastikan akar mendapat pengudaraan yang mencukupi. Penyiraman perlu dilakukan secara sederhana, terutamanya semasa cuaca kering. Jangan malas, tindakan ringkas ini pasti akan menghasilkan tuaian yang lumayan. Tunjukkan cara yang betul untuk membuang sungkupan, membaja dan menggemburkan tanah. Sekarang, kita fokus pada tangkai bunga bawang putih pula. Jika anda menanam bawang putih yang menghasilkan sulur, anda mesti membuang tangkai bunga tersebut sebaik sahaja. Ia mencapai ketinggian antara 10 hingga 15 cm. Jika tidak, tanaman akan membazirkan tenaga untuk menghasilkan biji benih dan bukannya menyalurkannya untuk membesarkan bawang-bawang putih, kecuali jika tujuan anda adalah untuk mendapatkan biji benih bagi tujuan pembiakan. Patahkan sulur-sulur itu secara perlahan-lahan dan berhati-hati supaya daun bawang tidak rosak. Ini sama seperti proses pemangkasan pokok buah-buahan. Ia adalah langkah yang perlu diambil bagi memastikan hasil tuaian yang maksimum. Kami boleh tunjukkan demonstrasi tentang cara yang betul untuk membuang tangkai bunga bawang putih tanpa merosakkan keseluruhan tanaman. Waktu penuaian bagi bawang putih musim sejuk biasanya jatuh pada akhir Jun hingga awal Julai. Ini kira-kira 2 hingga 3 minggu lebih awal berbanding bawang putih yang ditanam pada musim bunga. Tanda kematangan yang utama ialah apabila daun-daun di bahagian bawah mula kekuningan dan terkulai. Untuk varieti yang mengeluarkan tangkai bunga, kuntuman bunganya juga akan mula terbuka. Amat penting untuk tidak membiarkan bawang putih terlalu lama di dalam tanah. Jika dibiarkan, ulas-ulas bawang akan mula berpisah atau terlerai dan ini pasti akan merosakkan kualiti penyimpanan. Gali bawang putih anda semasa cuaca kering. Bersihkan tanah yang melekat dengan berhati-hati dan kemudian susun ia untuk dikeringkan di tempat yang teduh dan mempunyai pengudaran yang baik. Inilah masanya untuk menuai hasil titik peluh anda. Visualisasi. Tunjukkan proses menggali bawang putih dan proses pengeringan. Setelah bawang putih betul-betul kering, biasanya mengambil masa sekitar 1 hingga 2 minggu. Potonglah tangkai dan akarnya. Pastikan anda meninggalkan kira-kira 5 hingga 10 cm tangkai dari ubi bawang. Bawang putih boleh disimpan di tempat yang kering, sejuk dan mempunyai pengudaraan yang baik. Suhu ideal untuk penyimpanan adalah antara 2 hingga 5 darjah Celsius. Anda boleh menganyam bawang putih menjadi tocang, menyimpannya dalam jaring, kotak ataupun di dalam balang yang diisi dengan tepung atau garam.
Penyimpanan yang betul akan memastikan bawang putih anda kekal segar sehingga musim tuaian yang seterusnya. Bayangkan bekalan anda sentiasa dipenuhi dengan harta karun beraroma ini. Tunjukkan pelbagai kaedah penyimpanan bawang putih ini supaya penonton dapat memilih cara yang paling sesuai untuk mereka. Apakah kelebihan menanam bawang putih musim sejuk? Pertama, anda akan dapat hasil tuaian lebih awal masa orang lain baru nak menanam. Anda sudah sibuk menuai. Kedua, ubi bawang putih musim sejuk selalunya lebih besar dan rasanya lebih padu. Ketiga, pokoknya lebih tahan penyakit dan perosak hasil daripada proses penyesuaian diri secara semula jadi. Keempat, anda menjimatkan masa di awal musim, di mana banyak lagi kerja-kerja kebun lain yang perlu diselesaikan. Ini bukan sekadar faedah. Ini adalah kelebihan strategik yang sangat penting. Bayangkan kegembiraan pekebun yang sedang menuai hasil bawang putih ketika orang lain baru hendak mula menanam. Namun, ada beberapa perkara penting yang patut diambil kira. Bawang putih yang ditanam pada musim sejuk biasanya kurang tahan lama penyimpanannya berbanding dengan variety yang ditanam pada musim bunga. Ini adalah disebabkan oleh ciri-ciri dan sifat biologi semula jadinya. Jadi, jika anda bercadang untuk menyimpan bawang putih itu sehingga musim bunga tahun hadapan, mungkin lebih baik anda menyediakan petak penanaman yang berasingan khas untuk variety musim bunga. Walau bagaimanapun, untuk kegunaan segera, segar atau untuk tujuan pengawetan dan pemprosesan, bawang putih musim sejuk adalah pilihan yang ideal. Ini bukan kelemahan tetapi lebih kepada ciri khusus yang perlu dipertimbangkan. Visualisasi. Perbandingan antara bawang putih musim sejuk dan musim bunga, termasuk rupa fizikal dan ciri-ciri penyimpanannya. Mari kita fokus pada penyediaan ulas bawang putih yang betul sebelum menanam. Pilih ulas yang paling besar dan sihat sahaja, terutamanya yang berasal dari bahagian bawah umbi. Ulas-ulas ini menyimpan nutrien yang paling banyak dan dijamin akan menghasilkan tuaian yang paling subur dan memberangsangkan. Sebelum menanam, adalah sangat digalakkan untuk merendam ulas ini selama beberapa jam. Gunakan larutan kalium pemanganat yang lemah atau ekstrak abu kayu sebagai bahan rendaman. Proses ini penting untuk menyajangkitkan bahan tanaman dan pada masa yang sama merangsang percambahan. Setiap ulas bawang putih seolah-olah sedang dicas dengan penuh energi sebelum ia dimasukkan ke dalam tanah. Kita boleh tunjukkan proses merendam ulas-ulas ini dengan jelas, sentiasa menekankan betapa pentingnya kebersihan dan kesihatan bahan tanaman yang kita gunakan. Jangan lupakan tanaman pusingan. Bawang putih tumbuh sangat subur selepas tanaman seperti timun, skuasi, labu, kekacang dan kubis awal musim. Namun, anda dinasihatkan untuk tidak menanam bawang putih di kawasan yang sama selepas menanam bawang atau bawang putih itu sendiri, melainkan setelah 4 tahun berlalu. Ini adalah penting kerana tanah cenderung mengumpulkan perosak dan penyakit yang sama yang akan menjejaskan hasil tuaian. Pertukaran tanaman adalah asas kepada pusingan tanaman yang sihat. Jangan sesekali abaikan peraturan asas ini jika anda mahu mendapatkan hasil tuaian yang tinggi dan konsisten. Anda boleh menggunakan infografik yang menunjukkan senarai tanaman terdahulu yang baik dan buruk untuk bawang putih sebagai panduan tambahan. Apa nak buat kalau musim sejuk yang kita hadapi ni terlalu teruk, tapi salji pula tak turun? Dalam keadaan macam ni, kita boleh tambah perlindungan pada batas bawang putih musim sejuk tu dengan meletakkan lapisan salji kalau salji ada. Kalau salji tak ada,
kaedah mulching tambahan atau kita guna penutup khas seperti lapisan perlindungan tanaman agrofiber boleh menyelamatkan semua tanaman anda. Ini memang langkah kecemasan, tapi ia sangat penting untuk memastikan hasil tuaian anda tidak musnah. Jangan panik, bertindak sekarang. Bayangkan bagaimana anda melindungi tanaman anda daripada cuaca yang melampau dengan menggunakan pelbagai kaedah perlindungan yang sedia ada. Bagaimana pula kalau kita cuba tanam bawang putih dalam bekas atau pasu di balkoni? Ya, tentu sahaja boleh. Untuk kaedah ini, anda perlu memilih varieti bawang putih yang kecil dan padat. Pastikan juga anda menggunakan bekas atau pasu yang cukup dalam. Yang paling penting, kena pastikan saliran air yang baik dan guna tanah yang betul-betul subur. Bekas-bekas ini boleh diletakkan di balkoni yang bertutup atau beranda yang terlindung. Jika cuaca terlalu sejuk atau ada frost yang teruk, anda boleh bawa ia masuk ke dalam rumah. Ini memang cara terbaik untuk dapatkan bekalan bawang putih segar. Walaupun anda tinggal di Pangsapuri di tengah bandar, ini bukan sekadar percubaan, tetapi ia peluang sebenar untuk menikmati hasil tuaian yang segar dan mudah dicapai. Kami boleh tunjukkan cara-cara menanam bawang putih dalam bekas di balkoni. Pembajaan bawang putih musim sejuk di musim bunga. Pembajaan pertama perlu dilakukan sebaik sahaja salji mencair sepenuhnya dan apabila pucuk-pucuk bawang mula muncul. Pada fasa ini, kita gunakan baja yang tinggi kandungan nitrogen, contohnya amonium nitrat atau urea. Ini penting untuk merangsang pertumbuhan awal. Pembajaan kedua pula dilakukan apabila tanaman mencapai fasa 4 atau 5 helai daun. Kali ini, gunakan baja kompleks yang mempunyai nisbah kalium dan fosforus yang lebih tinggi. Pembajaan yang terakhir, iaitu yang ketiga, dilakukan kira-kira 2 hingga 3 minggu sebelum waktu penuaian. Di sini, fokus utama kita adalah baja kalium kerana ia sangat membantu meningkatkan kualiti bawang dan memastikan ia tahan lama semasa penyimpanan. Ingatlah, proses membaja ini ibarat memberikan vitamin kepada seorang atlet. Ia membekalkan tenaga yang diperlukan untuk mencapai hasil tuaian yang terbaik. Semasa anda melakukannya, bayangkan sahaja proses pembajaan ini, iaitu jenis baja yang digunakan dan bagaimana ia memberi manfaat kepada tanaman anda. Penyiraman adalah satu lagi aspek penting dalam penjagaan. Pada musim bunga, selepas bawang putih bangun dari dorman, ia memerlukan penyiraman yang sederhana, terutamanya jika keadaan musim bunga itu kering. Semasa tempoh pertumbuhan aktif, penyiraman mestilah dilakukan secara berkala. Namun, pastikan air tidak bertakung. Sebulan sebelum masa penuaian, hentikan penyiraman. Ini penting supaya berbawang dapat masak dengan sempurna dan tahan lebih lama semasa penyimpanan. Penyiraman berlebihan boleh menyebabkan kerosakan seperti reput dan merosakkan kualiti hasil tanaman anda. Ini adalah keseimbangan yang halus dan memerlukan tumpuan. Seterusnya, kita akan tunjukkan cara yang betul untuk menyiram bawang putih sambil mengelakkan keadaan terlebih air. Dan ingat, kejayaan berkebun bukan sekadar pengetahuan semata-mata, tetapi juga tentang kasih sayang terhadap tanah. Setiap ulas bawang putih yang anda tanam, setiap siraman, setiap cabutan rumput liar, semuanya adalah pelaburan penting untuk tuaian masa depan anda. Nikmati prosesnya. Saksikan keajaiban alam semula jadi dan rasai kepuasan dari hasil tanaman segar yang diusahakan dengan tangan anda sendiri. Ini bukan hanya sekadar berkebun, tetapi ia adalah falsafah hidup yang sejati.
Bayangkan betapa gembiranya anda menikmati setiap detik bekerja di kebun, mendapat kepuasan yang tidak terhingga dari hasil titik peluh anda. Baiklah, kita dah pun membongkar rahsia utama kebun musim luruh. Hanya satu jenis sayur yang ditanam pada bulan November mampu memberikan anda hasil tuaian yang luar biasa, mengejutkan jiran-jiran anda dan pastinya memberikan anda keseronokan yang maksima. Ini adalah bawang putih yang ditanam sebelum musim sejuk, sejenis tanaman yang tak cerewet namun sangatlah berterima kasih dengan hasil tuaian yang melimpah ruah. Kini, anda sudah tahu semua selok-belok dan tips penting bermula dari penyediaan tanah sehinggalah ke proses menuai hasil. Bayangkanlah saat anda menggali keluar bawang-bawang yang besar dan berair itu, sedangkan orang lain masih lagi mengimpikan sayur segar. Anda pasti akan berasa bangga dengan kejayaan ini. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Saya harap tips-tips ini dapat mencetuskan inspirasi kepada anda untuk melakukan aktiviti berkebun yang lebih hebat. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe saluran ini agar tidak terlepas episod-episod berguna yang baharu, dan semestinya tinggalkan komen anda. Kongsikan pengalaman anda. Adakah anda menanam bawang putih sebelum musim sejuk? Jenis baka mana yang menjadi pilihan anda? Dan apakah lagi sayur rahsia yang pada pendapat anda patut ditanam pada bulan November?